Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan B8 bagi kursus budaya keusahawanan. Kami akan menjalankan tentang kempen kami yang bertajuk Mind Your Water. Projek ini dijalankan karena kami mendapati bahwa ramai di kalangan pelajar UPSI kurang mengambil air yang mencukupi disebabkan kesibukan harian. Keadaan ini menyebabkan dehidrasi, keletihan, sakit kepala, dan kurang fokus semasa belajar. Kempen ini dijalankan sebagai usaha untuk meningkatkan kesedaran tentang kepentingan minum air, menggalakkan amalan minum air secara konsisten dan memberikan pengetahuan tentang berapa jumlah air yang patut diminum dalam setiap hari, sekaligus menggalakkan amalan gaya hidup sihat dalam kalangan pelajar UPSI. Aktiviti projek kami adalah menyediakan poster kesedaran tentang kepentingan minum air, mengadakan papan undian voting vote untuk meneka jumlah air yang perlu diminum seharian, dan mengedar maklumat ringkas berkaitan hidrasi, akhir sekali menghasilkan video kesedaran dan perkongsian fakta tentang minum air. Terdapat ramai pelajar UPSI yang tidak minum air mencukupi pada setiap hari. Kuncinya ialah terlalu sibuk dengan kelas, tidak membawa botol air ke mana-mana serta lebih memilih air manis berbanding air kosong. Jadi, apa kesannya? Jadi kesan terhadap komuniti ialah kurang fokus ketika belajar, rasa letih, pening dan sakit kepala dan membawa kepada masalah kesihatan yang lain. Okey, hari ini kita ada buat kempen pasal minum air. Saya nak tanya, Berapa gelas sehari yang kita perlu minum? kat sini ada 3 pilihan yang korang kena vote. 4 hingga 6 gelas, 8 hingga 12 gelas, yang ketiga 15 hingga 20 gelas. Kita tahu. Nampak? Kan kena tanya berapa saya minum sehari. So hari ini kami nak menjalankan kempen kami Mind Your Water. Seperti yang kita tahu, 60% daripada badan kita adalah air. Untuk apa? Untuk mengawal suhu badan, melancarkan pencernaan dan membawa nutrien ke seluruh badan. Jadi betul apa yang dipilih tadi. Untuk berapa gelas sehari yang kita perlu minum, kita memerlukan 8 hingga 12 gelas air sehari. Kita perlu minum bersamaan 2 hingga 3 liter. Jadi manfaat dia untuk apa bila kita cukup minum air? Pertama akan melancarkan pencernaan, membantu fokus dan tenaga, kulit rasa lebih sihat, sistem imun lebih kuat dan membantu kawal berat badan. Satu pertanyaan, ada bawa botol tak? Mana tengok. Botol lain saya nak bawa ni. Tak ada. Botol lain ada. Kalau bawa botol lain, kita orang nak bagi hadiah. Bawa botol kita nak bagi gift. Okey. Yang ada 3 je. Untuk yang tak bawa botol lain kita bagi. Kalau Tak dapat apa. Terima kasih. Minum. Terima kasih. Bye. Cadangan yang boleh dilakukan adalah dengan meminum air 2 hingga 3 liter sehari ataupun 8 hingga 12 gelas sehari. Seterusnya, tetapkan peringatan untuk membawa botol air dan meminum air secara berkala. Selain itu, kurangkan pengambilan meminum air yang manis atau bergula dan mengadakan kempen kesedaran. Perkara ini akan membawa kepada penyelesaian seperti badan akan lebih bertenaga dan kita akan lebih meningkatkan produktiviti dan fokus dalam pembelajaran serta mengurangkan risiko dehidrasi dan dapat mengekalkan kesihatan yang baik. Melalui kempen Mind Your Water, kami dapat meningkatkan pengetahuan tentang kepentingan minum air yang mencukupi untuk mengekalkan kesihatan dan kecerdasan tubuh badan. Selain itu, kempen ini juga dapat membantu kami meningkatkan
meningkatkan kemahiran berkomunikasi dan keyakinan diri semasa berinteraksi dengan pelajar UPSI untuk menyampaikan maklumat serta menggalakkan penyertaan dalam aktiviti yang akan dijalankan. Sepanjang pelaksanaan kempen, kami menghadapi beberapa cabaran seperti kesukaran untuk mendapatkan penyertaan daripada para pelajar dan risau jika hadiah tidak mencukupi. Namun, melalui kerjasama dan pembahagian tugas yang baik, kami berjaya melaksanakan semua aktiviti yang dirancang. Secara keseluruhannya, kempen ini memberikan pengalaman yang bermakna buat kami sebagai mahasiswa. Kami berharap kesedaran yang disampaikan melalui kempen Mind Your Water dapat menggalakkan pelajar UPSI untuk mengamalkan tabiat baik, minum air yang mencukupi dan mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat.